Selamat sejahtera dan selamat datang ke secakirhosting.net. Di video ini kami akan menunjukkan kepada anda cara-cara untuk mendapatkan domain dan hosting anda sendiri. Pertama sekali kita perlu masuk ke website secakirhosting.net seperti yang anda lihat di skrin anda sekarang. Kemudian kita pergi ke bahagian package yang disediakan. Di sini terdapat 3 package, iaitu Basic Startup yang bernilai RM50 setahun, Pro Startup yang bernilai RM100 setahun dan juga Shock Startup yang bernilai RM150 setahun. Untuk demo ini kita akan membuat pembelian package Basic Startup. Jadi kita klik pada butang tempah sekarang. Okey, kemudian kita pertama sekali perlu cek sama ada domain yang kita mahukan itu available ataupun tidak. Jadi kita isikan nama domain pada ruangan ini. Kemudian klik pada butang check availability. Jadi sistem secakirhosting.net ini akan memeriksa sama ada domain tersebut available ataupun tidak. Jadi di sini domain deepdimple.com adalah available dan harganya ialah RM38 setahun. Jadi kita klik pada butang klik to continue ini. Kita akan dibawa ke page yang seterusnya untuk kita finalize package hosting yang kita mahukan. Okey, sekarang ini kita dibawa ke page choose billing cycle, iaitu untuk hosting terdapat 2 jenis pembayaran, iaitu setahun sekali ataupun 2 tahun sekali. Untuk setahun sekali jumlahnya adalah RM50 dan untuk 2 tahun anda ada penyimpanan sebanyak RM10. Jadi anda hanya perlu membayar sebanyak RM90 saja untuk 2 tahun. Kita klik pada butang checkout ini. Okey, anda perlu review order anda, iaitu web hosting Basic Startup sebanyak RM50 setahun. Domain registration RM38 setahun, jadi jumlahnya adalah RM88 untuk setahun. Okey, untuk check up, jika anda belum mendaftar dengan secakirhosting.net, anda perlu masukkan maklumat seperti nama akhir, email, password anda. Password ini akan anda gunakan bila anda login ke ruangan member area anda nanti. Ataupun jika anda sudah pun menjadi member, anda hanya perlu klik pada existing customer dan masukkan email anda dan juga password anda. Kemudian anda pilih bentuk pembayaran yang anda mahukan. Untuk contoh ini, kita buat melalui bank transfer. Jadi klik pada bank transfer di payment method ini. Kemudian tik pada box I have read and agree to the terms of service. Kemudian klik pada complete order. Okey, anda telah pun berjaya melakukan tambahan. Buat masa ini anda seharusnya sudah pun menerima satu email daripada Secakir Hosting yang mengandungi anda punya receipt dan juga maklumat untuk melakukan pembayaran melalui bank transfer. Anda boleh melakukan pembayaran seperti yang tertera di page ini ke salah satu daripada 2 akaun yang disediakan dan anda hantarkan slip ATM yang anda scan ke email secakirhosting.net ataupun anda reply saja email yang anda dapat daripada secakirhosting.net. Sebaik pembayaran anda disahkan, akaun anda akan diaktifkan dalam tempoh 24 jam. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih.